So kalau bagi mereka yang limitation ruang tak ada banyak sangat, korang cuma duduk kat bilik yang kecil, try buat 3 senaman dulu. Try buat, saya garanti dalam masa sebulan anda nampak hasil yang bagus. Tekan to be, push up, squat and lunges. 3 senaman ni dah boleh membantu untuk full set. 3 senaman ni dah boleh membantu anda, tapi bukanlah untuk shredded, untuk fit. Kita ada badan fit, shredded, sadar. Shredded ni tengah-tengah, dia macam lagi besar, tapi dia fit lah, senang kata. Nah, untuk dapat shredded ni macam tak mungkin kalau you buat setakat bodyweight exercise. Tambahkan dengan bebanan lagi bagus untuk tebalkan lagi otot, jisim otot anda, tekanan lagi tinggi. So, beli dumbbell. Beli dumbbell pun you boleh buat semua senaman tu. Dumbbell dan juga bench press lagi bagus. Untuk dada, shoulder semua you boleh buat shoulder press, pakai bench press tu dengan dumbbell. Lepas tu daripada segi kaki pula boleh buat squat and lunges pakai dumbbell juga. And then boleh juga buat senaman perut, pakai dumbbell pun boleh. Buat Russian twist ke, buat crunches ke pakai dumbbell, bagi tekanan lebih tinggi. Kalau tak ada dumbbell pun, anda juga boleh guna botol air, saya sangat sarankan. Botol air ni anda pergi je kat mana-mana pusat pembuangan sampah pun ada botol air besar tu, beli je dari orang, letak je air, lepas tu pandai-pandailah buat sesuatu. Ataupun batu bata. Nak pakai buku boleh, tapi buku macam ringan sangat. So pakailah batu bata, saya sarankan. Lagi berat lagi bagus, yang penting teknik betul and belajar konsisten. Bila kita buat pasal nak ubah badan, kesilapan yang banyak kita buat is kita buat terlalu banyak kadang-kadang. Saya sarankan satu hari set satu masa, buat satu senaman ataupun kesemuanya sekali, tapi dalam satu masa. Jangan terlalu banyak. Jangan satu hari aku nak buat 3 kali benda ni. Jangan. Contoh, buat perlahan-lahan push up, buat 10 kali, rehat sekejap, dalam 2-3 minit, lepas tu sambung balik. Bila kita konsisten, fokus dalam satu masa untuk aktifkan otot-otot tersebut, kita akan dapat hasil lebih bagus. Kalau kita buat benda macam, bila kita nak fokus ni, dia punya masa lama. Banyak beritahu saya 10 minit nak buat senaman apa. You cuba buat push up. You akan rasa 10 minit tu sangat-sangat lama. So, cuba luangkan masa buat push up 10 minit je sehari. Macam buat je kat tempat satu masa buat. Lepas tu dah rehat. Guna masa lain untuk rehatkan otot anda. Kalau kita buat pelbagai senaman dalam pelbagai masa. Contoh pagi buat push up 10 kali darab 3 set. Lepas tu malam nak buat lagi sekali. Otot you tak berehat. Ingat pesan daripada awal, cukupkan tidur, cukupkan rehat untuk otot tu aktif dan recovery. So, aktifkan otot anda sekali je sehari, tu besok buat benda lain. Saya lagi sarankan ada pelbagai. Contoh, hari ni you buat squat, besok rehat, besok lagi buat push up, besok rehat, besok buat lunges. Lepas tu ulang balik minggu depan. Buat senaman yang sama, tapi tekanan berbeza. Contoh lagi perlahan, lagi banyak repetition, tapi cuba fokus satu masa. Memang rasa macam ralat sebab aku sebenarnya boleh buat lebih banyak ni. Tapi ingat, recovery tu penting bila you guys nak kuatkan otot. Dan pada hari you berehat pula, boleh fokus benda lain. Cuba keluar dari rumah, pergi berlari, pergi berjoging, berjalan. Fleksibelkan badan you dengan pelbagai jenis senaman lagi bagus. Sebenarnya bila kita borak pasal timing senaman 10 minit sehari dah bagus untuk beginner. Bila you badan dah kuat, baru buat benda lain. Kalau saya campak diri anda dekat gym, saya nak minta you main 1 jam, you dah pengsan, you mungkin muntah. Untuk beginner, bagus bawa kat rumah 10 minit, you rasa macam 10 minit ni tak bagi tekanan lah kat badan aku, garantilah lepas 2-3 bulan. Lepas tu pergilah gym pula. Dia bukan you start 1 jam ke apa-apa atau you start drastically, no. Tapi how you start akan menentukan how you end. Kalau you start tiba-tiba terlalu gempak, drastic, you akan menyesal dan you akan berhenti tiba-tiba sebab tak tahan. Tapi kalau you start slow-slow, dia akan pastikan you konsisten daripada sekarang sampailah you hari tua nanti. Saya lagi sarankan you asingkan macam hari pertama buat squat, hari Isnin buat squat, rehat hari Selasa rehat, buatlah cardio berlari ke apa, lepas tu hari Rabu buat push up, lepas tu hari Khamis berlari ke apa-apa, lepas tu hari Jumaat buat pula lunges. Kenapa saya sarankan tu? Sebab kita banyak menggunakan lower body. So focus on you punya lower body more than upper body. Kita boleh gabungkan 3 senaman tu dalam satu, boleh. Tapi sebab kita kalau boleh, kita ni beginner, kita nak fokus. Kita buat squat garanti dah sakit kaki. Kalau you buat squat dengan push up pada hari yang sama, besok sakit kaki, sakit badan, you dah tak nak berlari dah. Lepas tu hari Rabu sakit lagi, tak nak buat apa-apa dah. Hari Jumaat sakit lagi, tak nak buat apa. Lepas tu minggu depan baru sambung. Tak konsisten. Cuba fokus dekat satu dulu. Satu hari satu senaman je you buat. Kalau you boleh fleksibelkan diri you lepas sebulan, aku boleh buatlah 3 senaman ni satu hari. Okey, buatlah kalau you mampu. Tapi ingat, you are a beginner. Start slowly. Jangan start gempak sangat. You boleh start gempak, tapi macam mana saya boleh konsisten sampai sekarang is because saya percaya slow and steady always win the race. Nama saya Hanif Lloyd. Saya adalah atlet, pro atlet Hyrox Malaysia. Saya buat bisnes dan time saya bekerja dan saya training. Disebabkan training saya yang hat-trick, saya kena bangun awal pagi pukul 3.30 supaya saya boleh berlari lebih 10 km setiap hari, dan saya kena uruskan kerja saya sebagai fitness influencer dan bisnes saya sendiri daripada pagi sampai ke malam. Sambil tu saya juga kena training tinggi
3 kali sehari, berlari, pergi gym, dia sangat-sangat hat-trick. Dan nak memenuhi keperluan protein nutrien saya sangat-sangat susah. Sebab itulah saya buat MRP, replacement protein. Awal pagi tak ada masa nak buat apa-apa, minum je, rehat sekejap, baru terus pergi berlari. Siap-siap solat subuh, sarapan lagi dengan MRP, lepas tu buat kerja sampai tengah hari baru saya makan solid food ataupun real food. Sampai malam kalau saya lapar, tak ada masa nak buat apa-apa, saya akan minum ni juga. Sebab dia mengenyangkan dan membantu saya untuk memenuhi keperluan protein saya. So kalau you guys busy, tak ada masa dan korang nak stay sihat dan nak kenyang lebih lama, MRP sangat membantu.